kebetulan hari tu ada yang tanya 800 ni reliable ke tidak bang. Sebelum-sebelum tu pun ada juga orang tanya kan. So aku try explain dalam video kali ni lah. So apa itu reliability untuk sesebuah motor lah. Okay, pada aku, pada point of view aku, ada 4 benda lah yang nak perlu dititik beratkan untuk akulah sebagai user. First kali, service center dia senang tak nak access. Kemudian nombor 2 dia, kalau dalam warranty claim senang ke tak. Lepas tu spare part dia senang tak nak cari kalau kita nak beli kat kedai luar. Kalau kita nak beli sendiri ke, senang tak nak cari. Kemudian last but not least, dia punya build quality lah. Okay ke, loyal ke, ataupun bagus ke kan. Itu yang kita nak tahu. So bagi aku, pengguna siap motor 800NK ni, pada aku 70 ke 80% daripada semua kriteria yang ada tadi, motor ni memang check lah, semua bagus.